Keindahan Hari Raya. Hah? Aduh, haus lah. Nak pergi minum air. Oh ya, puasa. Uncle, lama lagi ke puasa ni? Rasa macam dah lebih sebulan dah. Hari ni hari terakhir kita puasa. Esok dah raya dah. Yes. Esok kita buat apa je? Mula-mula kita mandi dulu. Lepas tu kita pergi solat hari raya. Lepas tu kamu ajarlah kawan-kawan kamu datang ke rumah kita. Makan-makan. Lepas tu korang pergilah beraya. Beraya? Maknanya korang pergi ke rumah orang lain pula. Beraya. Oh, faham. Kalau korang ada rezeki, korang boleh dapat duit raya. Duit raya? Berapa ringgit? Ikut kemampuan dia orang. Wish, kenapa orang dewasa kerja sedangkan boleh je kumpul duit raya? Tak faham dah. Kenapa ya? Jadi uncle berhenti kerja lah. Mana boleh. Dah, jom. Pergi mana? Beli baju raya lah. Baju raya? Kau makan lah puas-puas. Esok kau tak boleh raya. Kau kan tak puasa. Ayah Bim, cepatlah. Oh. Nasib baik aku dah kerja kat sini. Uncle, wah, macam ni barulah handsome. Kan? Okey, jom cuba songkok pula. Songkok? Wish. Kalau kamu tak pakai songkok, kamu boleh nampak lagi handsome tau. Ya ke? Tak payah belilah. Okey, cikgu cuma nak ingatkan esok cuti ya. Jadi esok korang tak payah datang ke sekolah ya. Kenapa cuti cikgu? Esok raya kan? Takkan tak ingat? Benda macam ni kamu kena ingat. Jangan tahu main je. Main tak buat kamu ingat semua ni. Kamu dah sediakan baju raya ke untuk hari raya ni? Tapi apa? Saya orang Cina cikgu. Oh, maafkan cikgu. Okey, murid-murid, dengar sini. Cikgu nak kamu semua saling bersalaman dengan kawan-kawan kamu. Kalau kamu ada buat salah dengan kawan kamu, pergilah minta maaf dengan dia. Aku minta maaf kalau aku ada buat salah dengan kau. Tak apa. Maafkan saya ya. Walaupun saya tak ada buat salah pun. Macam tak ikhlas je kau ni. Kau tengah fikir apa? Aku tengah ingat balik aku ada buat salah dengan kau ke tak. Barulah aku boleh minta maaf. Okey. Tapi jangan fikir lama sangat. Baju raya korang warna apa? Oh, aku warna kuning. Aku warna jingga. Hijau. Aku warna purple. Kau warna apa? Biru. Raya nanti korang datanglah ke rumah aku. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Pintu tak kunci pun. Kenapa korang semua tak pakai baju raya? Hari ni kan raya. Esok lah baru raya. Sekejap, esok baru raya? Maksudnya hari ni tak raya lagi lah. Betul. Kenapa kau pergi pakai baju tu? Oh, sorry. Aku ingatkan hari ni raya. Dah kenapa dengan Rufi? Weh, tutuplah pintu. Hai. Korang-korang, malam ni kita kena sediakan bunga api. Esok dah raya. Sekejap, malam ni kita main bunga api ke? Yelah, esok kan kita pergi beraya. Yeay, main bunga api. Kita main bulu nak? Apa kau cakap ni? Bahayalah. Dah tu, nak main bunga api je ke? Bunga api je lah. Main bunga api pun dah best dah. Okey. Kita main bunga api je ya. Tengok Amsyar tu. Kesian. Tak boleh raya. Kenapa tangan Amsyar berbala? Dah lupa ke? Lebah. Kau ni. Cuba kesian sikit dekat Amsyar. Alah, dia pun buat salah kan? Kau tak ada rasa simpati ke dengan dia? Macam ni lah. Apa kata kita minta maaf je? Buat apa nak minta maaf? Dia pun buat salah kan? Kita minta maaf je lah. Yelah. Abang Amsyar, minta maaf dia kalau kita ada buat salah dengan abang. Abang pun minta maaf kalau abang ada buat salah. Dah, mainlah. Terima kasih pakcik.
Macam kenal lah. Tu bertanya. Oh, hai. Ha? Siapa kau? Ha? Apa benda lah kau merepek ni? Aku Haikal lah. Cipu, Haikal sebenar tu aku. Lah, apa benda kau cakap ni? Kita semua Haikal lah. Sekejap, semua? Ya, apa maksud kau? Beri perhatian semua tahu hari tu. Memperkenalkan kawan baru kita, Haikal. Hai Haikal. Haikal, aku ada buat eksperimen baru. Ini dia. Alat ni boleh padamkan ingatan kau. Apa? Cuba pakai. Jangan harap. Jangan gelabah. Sikit je ni. Tak. Jangan. Lepaskan aku. Movie tu baru keluar ke? Rufi, kenapa pakai baju raya lagi? Hari ni mana ada raya? Tak payah ungkit lah. Kau tahu tak? Semalam aku susah nak tidur sebab aku mimpi buruk. Aku mimpi aku jumpa banyak Haikal. Dan diorang nak padamkan ingatan aku. Tak payahlah nak takut. Mimpi je kan? Okey. Siapa nak duit raya? Beratur sini. Meow. Kau mana puasa? Okey, sedia ya semua? Ayah Rim. Korang pun nak pergi beraya dah ke? Nak ikut ke tak? Kita orang dah nak pergi dah ni. Aminah? Ayah Rim, diorang ni kawan kau ke? Kau kenal Ayah Rim ke? Lah, korang dah kenal rupanya. Okey lah, kalau macam tu. Okey, jom pergi beraya. Jom. Mana boleh? Ayah Rim, kita pergi naik upeh nak? Tunggu apa lagi? Jom. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Ra. Kenapa diorang ada apa? Mana boleh buka lagi? Balik nantilah baru buka. Yelah. Kak, ni ke apa? Oh, itu biskut makmur. Jangan dekat. Kau bukan Haikal. Aku Haikal sebenar. Haikal, ni akulah, Rufi. Kau dapat berapa ringgit? Mestilah banyak. Haikal, sekarang kau nak okey ke? Okey lah sikit. Ayah Rim, jom ikut uncle. Kita nak balik kampung ni. Ya ke? Korang sambunglah pergi beraya. Aku nak balik kampung ni. Bye. Bye. Korang, kita beraya kat rumah tu nak? Ini rumah orang kaya ni. Bangun Ayah Rim. Penatlah uncle. Kita sambung nanti je boleh ke uncle? Mana boleh? Kita nak pergi rumah atuk kan? Jauh lagi ke uncle? Setengah jam lagi sampailah. Lamanya. Kenapa tak beli je kereta? Kan senang sikit bila kita nak balik kampung. Tak ada duit lah. Basikal uncle pun rosak. Alah, bukan jauh pun. Dekat je lah. Dah, jom sambung. Sampai juga. Apalah khabar tu? Ni ke rumah atuk? Ya. Macam ni lah rumah orang kampung. Kita orang biasa panggil urban. Kenapa rumah kita lain dengan rumah atuk ni? Rumah kita kan moden sikit daripada rumah atuk. Atuk kan tinggal kat kampung. Oh. Assalamualaikum. Ada orang tak? Waalaikumsalam. Ya, nak apa? Atuk, ni saya, Ayah Rim. Siapa you? Cucu atuk lah. Siapa lagi? Oh, Ayah Rim. Tak pernah lagi atuk jumpa kamu. Kamu sihat? Atuk. Ya? Janganlah kuat sangat. Kenapa kau dah lama tak balik ke sini? Sibuk. Sibuk apanya? Kau jual pisang je pun. Laku sangat ke? Sampai atuk lupa dengan cucu sendiri. Betul tak Ayah Rim? Tak payahlah komplain, diorang dah balik dah. Abang tahulah. Nasihat je. Ayah Rim, mana mak abang kamu? Diorang tak dapat datang. Busy. Alah, kita beraya berempat pun dah meriah kan? Lain kali boleh jumpa diorang kan? Mestilah. Ayah Rim, jom tolong nenek kat dapur. Tolong apa? Ayah Rim, mari sini kejap. Ada lagi ni. Ada lagi ke? Iyalah. Dah, jom tolong nenek. Wah, ada nasi goreng. Kalau nenek kamu masak, sedap tau. Nanti cubalah rasa. Sedap. Jangan makan macam tu je. Basuh tangan dulu. Baik, atuk. Wah, dia rasa best pula kumpul duit raya ni.
Sampai aku lupa aku mimpi apa semalam. Nak basuh kaki dululah.